dan membuat transaksi pemindahan wang ni memang cik tak tahu saya. Ya, tak ada. Okey, baik, saya faham. Sebab tu kami dari pihak Atas Senggol bincang pada hari ini nak dapatkan penjelasan dari pihak Cik lah berkenaan dengan perkara ni. Okey. Jadi macam ni lah, kalau Cik nak pihak Atas Senggol kami bantu Cik batalkan akaun. Saya rasa kemungkinan ada individu yang salah gunakan nombor telefon Cik ni. Oh, macam tu ya. Ha. Jadi macam ni lah, nanti panggilan Cik ni saya akan referkan kepada pihak atasan saya. Nanti pihak atasan saya akan bantu Cik macam mana nak batalkan akaun ni. Cik faham ya? Okey, baik. Faham. Okey. Sebelum saya sambungkan panggilan Cik, boleh Cik ambil pen dan kertas terlebih dahulu. Cik tuliskan nombor aduan ni sebagai rujukan untuk Cik berusaha dengan pihak atasan saya. Okey, saya ambil. Cik salingkan nombor aduan ni. Okey, saya dah ambil ni. Saya dah standby pen dengan kertas. Okey, Cik salin nombor aduan ni. Ha. T1 Ha. T1 Okey. 668 Okey. Ni 02P. okey. Dah tulis abang. Ni nombor akaun bank apa? Ke nombor Eko? Ni nombor aduan. Oh, saya ingatkan itu nombor Toto punya tu.